Rupa-rupanya ramai lagi yang tak tahu kalau buat dua perkara ini, akaun bank akan rosak. Nombor satu, berikan nombor kad ATM atau nombor PIN atau maklumat peribadi yang lain kepada orang yang telefon awak. Itu adalah scammer. Rosak akaun nanti. Yang nombor dua ni, ramai juga yang buat kongsi akaun bank. Tak boleh akaun bank untuk kita. Kita tak boleh kongsi dengan orang lain. Kalau orang lain salah guna akaun tersebut, kita yang akan tanggung. Sebab akaun tu atas nama kita. Akaun kita mungkin juga akan jadi akaun keldai. Susah nanti hidup kita. Kena blacklist. Tak dapat buka akaun lagi lepas ni. Bahaya tau. Faham kan? Jangan buat dua perkara tersebut. Like video ini, komen dan share kepada kawan-kawan anda supaya lebih ramai tahu perkara ini. Save supaya video ini senang nak rujuk di masa depan. Tekan tanda tambah. Tambah saya sebagai sahabat anda untuk info perbankan yang seterusnya.